Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak try beli barang dalam Shopee untuk dapat cashback di Mova. Okay. So, now kita buka dulu app Mova. So, kita dah buka. Pastikan buka dulu app Mova ni. Okay. Untuk kita paste lah nanti. Okay. Jadi kita buka. Now kita buka Shopee pula. Okay. Kita dah buka app Shopee. Kita boleh beli kat luar ni. Okay. Kat luar ni boleh beli. Tetapi dengan syarat jangan beli pada video VTT. Macam perempuan ni kan. Jangan beli kat video VTT dia. Okay. Jangan beli pada live stream untuk dapat cashback. Okay. Kita hanya boleh beli kepada gambar sahaja kalau kita nak dapat commission tu sendiri. Okay. Kalau tak, kita akan bagilah commission tu kat affiliate. Now, contoh kita nak buat pembelian di Shopee. Kita nak beli ni lah. Okay, lemon TikTok. Okay, kita nak beli sebab dia gambar kan. Dan kita copy paste lah. Okay, copy paste macam biasa. So kalau kita beli ni, kita akan dapat RM3.33 sebanyak 6.73%. Dan kita kalau nak order berminat, kita order on Shopee. Terus order. Okay. Beli terus macam biasa. Dan bayar je macam biasa. Okay. Dah keluar macam ni. Buy white voucher. Buy now terus. Okay. Dia akan masuk macam ni. Terus kita beli macam biasa. Okay. Dan dalam sistem walaupun kita tak beli, dalam sistem dah ada record aktiviti kita. Okay. Bila ada record ni macam okay lah. Dicatat untuk kita. Okay. Dah ada record dah. Tadi kita klik. Dalam sistem kita klik. Dah ada dah. Bila kita order nanti complete, dia akan order found. Bila order found tu, cashback akan masuk kat luar. Cashback akan masuk kat bahagian earning ni lah. Cashback akan masuk bahagian earning ni. Jadi itu cara pertama yang kita beli kat Shopee. Cara ketiga, dari 3 cara. Cara kedua adalah kita boleh pergi ke Shopee Mall. Kat sini pun ada Shopee Mall kat sini. Klik Shopee Mall. Kat Shopee Mall ni kita tak perlu risau sebab semuanya seller. Semua ni bergambar. Semua ni tak ada VTT. Okay. Tak ada video affiliates lah ataupun buat live stream. So kalau kita berkenan kat sini, cantiknya kan. Kita beli saja. Tapi produk dalam ni contohnya kan. Macam ni. Ni video ni kan. Ni bukan video VTT tau. Ini video seller. Ni tak ada masalah. Jangan keliru. Ada video VTT. Ada video seller. Sebab dalam Shopee ni lain sikit. Shopee ni seller tu boleh upload video. Okay. Tapi dalam TikTok, merchant ataupun seller tak boleh upload video. Untuk bagi apa? Customer tengok kan. Untuk image dia kan. Yang ada VTT saja. Affiliate je boleh upload video kan. So kalau dalam merchant ni tak boleh. So kalau kita klik kat Basius ni, kita boleh beli. Sebab ni video biasa, bukan video affiliate. Gambar. Kita gambar lah kat luar ni. Ni memang semua gambar. Sebab kita dah tak perlu risau kat sini. Sebab dia memang direct seller sahaja. So kita beli kat Basius ni. Copy balik. Copy dan allow paste. Macam biasa. Kalau kita beli Basius ni, kita akan dapat lebih kurang RM8.67. Lebih kurang RM5.4%. Dan dapat extra cashback 0.54. Okay, ni estimate. Dan kalau kita nak beli, kita order on Shopee macam biasa. Okay. Kalau nak beli banyak barang, tu kat je macam biasa. Lepas tu buat copy yang lain balik. Macam buat kat TikTok lah. Okay. Senang saja. Cara ketiga pula, kalau kita nak beli. Kita nak beli. Beli apa? Kita nak beli. Sebar ni kita nak beli apa? Tudung Tudung. Okay, tudung bawal. Lelaki beli tudung bawah tu untuk isteri lah kan. Okay. So kalau nak beli, kita pergi saja kat bawah ni. Dah tarik, dah keluar. Kita nak beli, kita pun kena hati-hati kat sini. Kalau ada VTT lah. Okay, ni tak ada lah ni. So kita boleh tekan saja mana kita nak. Mana berkenan ni. Okay, kita nak belilah ni. Okay, nak bagi si cantik. Okay, now copy link. Dan masuk Mova. Copy. Kita akan dapat RM2.16. Dan total 5.6% sebenarnya. Dan kalau kita nak beli, kita order on Shopee juga. Okay. Dah habis. Senang je kat Shopee ni, senang sikit. Senang.
Sebab dia tak ada, kalau dia tak bercampur kan, tak bercampur banyak lah. Salad sini banyak. Kalau kat sini tak boleh beli, okay. Beli kat beg kuning orang ni, live stream semua tak boleh ni. Jangan beli kat video-video macam ni. Kalau nak beli, support dia, yelah. Tapi kalau kita nak ambil commission sendiri, kita nak dapat commission, kita nak dapat cashback, kita tak boleh beli lah direct ni. Nanti dia orang yang dapat kan. Okay. Jadi dah habis dah untuk cara belian di dalam Shopee. Jom video seterusnya kita nak share macam mana kita nak guna beli flight ticket, beli apa tu hotel menggunakan Mova tanpa copy link pun yang tu. Okay, jom. So video untuk Shopee ni dah habis. Terima kasih guys. Thank you support. Assalamualaikum.